Kalau buat diorama ni memang kena betul-betul teliti tau. Tapi orang macam awak memang tak boleh lah jawabnya. Baik, kenapa pula? Sebab awak buat kerja tak teliti. Selalu buat kerja sambil lewa. Mana boleh jadi. Inilah dia perangai lelaki. Oh, jadi maksud awak Abang Jeff ni perempuan ke? Alamak, salah. Awak ni suka fikir bukan. Dalam abang membuat diorama bersama dengan Abang Jeff, diorama yang mana yang paling abang ingat? Okey, dalam banyak-banyak diorama yang saya buat sama Abang Jeff, ada satu diorama ni lah yang betul-betul mencabar, yang betul-betul menguji kesabaran betul-betul lah. Contohnya macam diorama Rumah Nelayan, yang tu kami memang buat sehabis baik, semampu yang boleh, seteliti yang boleh. Allah, aku nak cakap dia tu pula. Okey, salah satu yang boleh dikatakan rumit bila saya membuat slipper yang bersaiz kecil dan perlu ikut pada skala yang ditetapkan. Satu lagi, dia terlampau ringan, mudah untuk hilang. Kalau kita bersin pun benda tu boleh hilang lah. Kalau macam tu, apa diorama secara serius yang pertama Abang Jeff buat? Kalau betul-betul diorama yang berjaya saya buat untuk yang pertama kali, lebih kurang kira-kira dekat 2 tahun yang lepas ni, saya ambil daripada nostalgia kampung saya dulu. Dekat sana ada satu kedai, tak silap saya kedai ni dia dulu jual kasut. Tapi sekarang dah tak ada dah buat pembangunan, dah buat jalan apa semua. Gembira lah dapat siapkan dalam masa lebih kurang dalam 2 minggu saya buat ni. Inilah kenangan saya yang pertama yang terlibat dalam secara serius lah. Secara serius Sangat atau Abang Jeff? Okey. Letak balik. Encik Black, jadi sepanjang awak kenal dengan Abang Jeff, apa perwatakan dia? Dia sebenarnya umur tak menjadi masalah untuk dia. Bagi dia, bila kita borak dengan dia sangat peramah. Dia tak nukik dengan ilmu, dia berkongsi cerita. Bagi dia, sesiapa saja boleh buat diorama, sesiapa saja boleh beli barang pada dia. Yang paling penting sekali, dia adalah orang yang sangat suka berkongsi. Kalau contoh dia tunjuk satu diorama yang dia baru buat, dia tunjuk kat saya, dia katalah cerita di sebalik cerita diorama yang buat. Contoh yang paling saya suka yang dia cerita pasal satu diorama tu dia guna tema zaman sekarang, iaitu dia kata benda boleh tendang, kenapa nak bincang. Itu yang saya sangat tertarik. Salah satu diorama yang Abang Jeff kongsikan dengan saya. Abang Jeff ni memang patut kita contohi tau. Orang macam Abang Jeff ni lah yang kita nak ada dalam Malaysia. Saya harap Abang Jeff lebih berjaya nanti. Untuk abang pula, apa harapan terhadap Abang Jeff? Untuk Abang Jeff, mungkin boleh dibuat sesuatu tempat bersejarah ke, kan? Ya, orang generasi yang akan datang boleh faham, boleh tahu situasi, walaupun benda tu dah tak wujud, tapi dia wujud dalam bentuk diorama. Harapan saya supaya penjara diorama Malaysia dapat memperkembangkan bakat di luar negara untuk menunjukkan kepada mereka budaya Malaysia kita di mata dunia. Apa pula pendapat Encik Black? Saya harap orang lebih mengenali Abang Jeff lah. Orang-orang macam Abang Jeff adalah orang-orang yang kita panggil permata, yang kita cari. Boleh dijadikan contoh kepada ramai lagi pemuda-pemuda di Malaysia. Sebab dia buat bukan disebabkan sebab setengah kalau kita orang muda ataupun orang-orang yang baru nak berkecimpung memikirkan setiap orang kita nak buat duit. Tetapi bagi dia buat kerana minat. Dia buat daripada salah buang sampai dan dia jadi pada hari ini. Mencapai tahap di hari ini, dia memerlukan usaha yang banyak. Harapan saya supaya pada masa akan datang, satu Malaysia akan kenal Abang Jeff. Dan Abang Jeff adalah salah satu daripada tokoh yang kita boleh contohi. Betul, Abang Jeff ni memang patut kita contohi. Saya ada soalan terakhir nak tanya Abang Jeff. Apa matlamat dan harapan Abang Jeff dengan diorama? Jadi
harapan saya untuk drama saya ni, walaupun dia hanya hobi, tapi saya nak cuba buat drama saya ni standing luar negara. Bukanlah saya nak jadi yang paling terhandal, tetapi sekurang-kurangnya luar negara tengok drama orang kita ni, orang Malaysia standing. Kita nak budaya Malaysia dikenali di luar negara. Ya, sebab kita hanya disajikan dengan drama daripada luar negara tanpa ada drama daripada Malaysia sendiri yang dapat mengangkat sekurang-kurangnya budaya Malaysia ni ke satu tahap yang lebih tinggi. Tengok drama satu sudut, dapat satu cerita lain. Tengok sudut lain pula, dapat cerita yang lain. Macam itulah juga dengan kehidupan kita bila kita lihat daripada perspektif yang berbeza. Ampun, mendalam sungguh kata-kata awak ni dah kenapa? Saja-saja je. Tapi, betul kan apa yang saya katakan? Iyalah, betul sangat lah tu. Apa-apa pun, hasil seni tangan emas Abang Jack ni memang sangat mengagumkan. Setuju?